Halo, hari ini saya ingin berkongsi kaedah rawatan diabetes yang paling berkesan di Malaysia. Satu kaedah yang telah membantu ribuan pesakit di Malaysia bebas daripada diabetes serta menstabilkan paras gula dalam darah. Restoring and regenerating damaged pancreas, aiding natural insulin production. Understanding diabetes complications is crucial for managing the condition effectively. Early detection is key to prevention. That is the Satochi effervescent tablet product for diabetes that comes from Japan. Dengan ramuan 100% daripada herba semula, jadi. Daripada tumbuhan Gymnema sylvestre, peria hutan, Lagerstroemia ungu dan ekstrak asid alpha-lipoic. Digabungkan dengan teknologi pengeluaran nano ultra dari Jepun, membantu memecahkan setiap molekul kepada zarah paling halus untuk diserap terus ke dalam badan. Memberikan keberkesanan 90 kali lebih cepat berbanding produk biasa yang lain. Gymnema sylvestre, Lagerstroemia dan peria hutan membantu mengawal paras gula dalam darah secara stabil, mencegah penggumpalan platelet serta mengelakkan komplikasi. Produk ini membantu meningkatkan selera makan, tidur lebih lena dan mengurangkan kekerapan buang air kecil. Tidak lagi mengalami masalah penglihatan kabur, sakit sendi serta rasa kebas pada tangan dan kaki. Alpha-lipoic acid extract helps restore the pancreas. Dari situ, ia membantu merangsang penghasilan insulin semula jadi tanpa perlu suntikan lagi. Serta meregenerasi semula sel-sel pankreas yang telah rosak. Satochi disarankan oleh ramai pakar di seluruh dunia. The data presented here clearly indicates the success of the trial, exceeding our initial expectations for patient response. Menunjukkan bahawa lebih daripada 97% pengguna Satochi berjaya menstabilkan paras gula dalam darah ke tahap normal. Lebih daripada 700,000 orang telah mempercayai dan menggunakan tablet effervescent Satochi. Tablet effervescent Satochi ialah produk pertama dan satu-satunya. I'm thrilled to report that our latest data shows a significant reduction in diabetes-related complications over the past 3 months.